Emilio Escobar dilahirkan pada tahun 1941 di Colombia. Dia dibesarkan di Medellin, hidup dalam keluarga yang penuh kemiskinan. Ketika remaja, Pablo Escobar sangat cerdas. Dia faham tentang kuasa dan kewangan. Dia juga pernah terlibat di dalam banyak penipuan seperti seludup rokok, tiket loteri dan juga barang-barang elektrik. Pernah juga Pablo Escobar ni dia curi batu nisan, di mana dia curi ni dekat tanah perkuburan. Dia padam nama batu nisan, dia jual semula asal boleh jadi duit. So dengan keadaan beliau, dia telah menyeludup kebanyakan dadah di dalam tempat beliau membesar. Pablo juga telah menubuhkan satu kartel yang bernama Medellin Cartel, yang akhirnya menguasai majoriti pasaran pengedaran dadah di Colombia. Dia telah menjadi manusia ataupun insan yang paling kaya termewah di abad kehidupan beliau. Pablo ni juga terkenal dengan panggilan Robin Hood kerana sering membantu golongan-golongan miskin, dan beliau juga mendapat sokongan yang padu daripada keseluruhan penduduk di situ. Tetapi kerajaan Colombia ditekan oleh kerajaan Amerika Syarikat untuk menangkap Pablo Escobar semampu yang boleh. Di sinilah terciptanya penjara mewah milik Pablo Escobar. Tahun 1991, Pablo dengan rasminya telah menyerahkan diri kepada kerajaan Colombia dan telah dimasukkan ke penjara milik Pablo Escobar sendiri, yang telah dibina oleh Pablo Escobar, yang dinamakan La Catedral. Penjara yang mirip hotel mewah ataupun istana mewah, mempunyai bilik hiburan yang banyak seperti kasino, pool table, TV satelit, juga bilik snooker serta dapur yang sangat-sangat mewah, termasuk juga mempunyai taman air terjun dan kawasan BBQ. Menara kawalan yang dikawal oleh orangnya sendiri, bukan polis tau. Pablo juga menguruskan aktiviti kartelnya dari dalam istananya sendiri, sehingga akhirnya segalanya terbongkar. Pablo sempat melarikan diri untuk seketika, namun pada 1993 kehidupannya berakhir selepas pasukan khas Colombia telah menembak matinya di dalam tempatnya sendiri, iaitu Medellin. Kini penjara, rumah dan kampung milik Pablo Escobar menjadi